Wah. Gema. Agak dua lah. Boleh tengok ah, saya mau tengok. DVD. Oh, kena kopi lah ni. Tengok mana. Dia tak apa dekat je. Tak main kot, tak ada.
Jangan main lagi. Jangan kita ada mati dah lu. Ada. Ai kada dah mati dia teh. Mana je lapis lapis. Saya dah lagu punya pan nak pula kita main pan. Boleh lah. Kalau awet konten, awet pakai padat. Kalau awet cipta, banyak mana awet cipta? Matanya anjing pun. Awet konten. Jadi apa tu pak? Ada kakak. Orang guna anjing ya. Anjing. Orang guna ni. Anjing. Anjing. Jangan cepat cananya ke simpan di sana. Telur. Jangan hambak lagi. Pak kata mau oh ya payah aja Pak. Tadi nak ambil kami saya. Dia cari kasih dia boleh hambaknya so lagu beli 2 hulu balik. Lepas tu dia so lagi. Dia boleh hambaklah. Tak mula. Oh ya dah lagi ni. Mungkin macam oh dia. Oh, tak boleh. Tak ada kapung kena bayar kapung. Kenapa?
Hai. Halo.
Tapi ngecek kami tapi untuk tapi sekali ngecek kalau tapi ngecek ambo tapi utuh tapi kali ngecek kamu sudah
lagu. Lagu balak lagu. Tu, lagu balak lagu. Habis lagu dah. Ibu. Solat ke? Kita ingat tapi nak baru tak boleh kalah. Kita geduk boleh kalah. Ada payung. Dua kali ya? Allah payung. Aku ingat mak apabila aku balu dengan ngomong aku duduk dengan mulu-mulu aku boleh tu mulu-mulu aku boleh. Barak anjur ya ni kan barak anjur ya ni. Barak cepat, barak tu kapal minyak. Tak tenggat. Kau lagi barak anjur bayar tu. Itu semua mana? Jadi kita juga mana? Ada suruh balu. Kamu anak umat kamu, kamu Ini dah lemon dah. Anemu. Barak anjur. Barak cepat. Kapal minyak. Adik kalau nak turunnya. Oh, tak, bukan tak. Tu dalam muda kan? Ada kita ayo dalam muda. Pio. Dalam muda ni nak pio. Halo.
seperti dia. Cal mukung, ampun, maafun, kenung sia. Auto rumah, tak dia bercai tuan nuan ni. Mana dalam belum saya tu kita nak tahu ai kita nak mai ni. Kali itu kita memang. Dia dah tu saya. Nah, kali ini laku ni. Dia ada di sini. Kali soal dah. Baru punya. Baru punya.
Kalau kuih, kuih. Dua kali. Turun, naik. Mana dia relax? Mana mai? Kau jangan kenyok lu hidup. Jangan duduk gini. Jangan duduk gini. Jadi dengan gitu aja. Jadi sok ketemu lagi itu video pula. Patah juga terkena.
Rakto cakto ucap cenato bodoh pinu terpinen audio percobaan Ungguh penerbangan sekalian bintang syaitan terbaik gak naik terbang ke Abu Dhabi. Maka juga dari gunung Kertosowoyo gemuruh berbunyi segala paluwe gede geduk domok cane klenek anangawe orang kayu iperot lalu memecah penti kayak 12 paso itu 12 gage di bawah pasa inung lenget turah cane sing lalu turun titik tak salah aku sebut yang di belakang wok sorin ajunar esok masa tengok panuh tu lawet pada luar sarjana pati ibu lagi nak koyak kakak pok tahu dalam rumah manis gel-gel bukan sebagai tua didik mana duduk laksana jaga perbuatnya saya jaga pewiro joki bangkuan perkemahkan akhir pakaian persingkatkan urokapan kaduk togak dengan sore ding anak tujuh lagi hadap pengat tujuh alam sikit jalan banyak lagi oleh tua sore hari baik tikro sapa belahung beli Karena nak tanya di mana duduk tu ngadilak duno raja. Orang kelompok aku, orang bincang lah satu jaga perbangan nampak. Tengok mata tajam lagi. Kemakan pakai bersikap akan lagi bergabung akan bergabung. Orang kata, tepuh lagi harap enggak juri Allah dia ada sana orang. Siapa dia puluk orang tua tak pakai baju bawa golok bil. Siapa dia itu nama wahai orang tua. Jadi aku yang panggil pok dah. Aku mari kerana nak jumpa dengan rajamu atau tok tengok negeri. Pasal apa nak jumpa dengan raja aku wahai orang tua? Kerana kerja aku tak besar lagi. Memberi jalanlah pada aku sebab aku nak tengok cari raja aku tu gadinlah dulu kata atau lesan melupas jalanlah pada aku wahai pelupan aku tidak lepas jalan kepadamu orang tua kerana aku tak setia kepada raja aku menanggung kereta raja aku dah suruh tunggu di luar kata kalau untuk berjalan kepada aku sajalah aku nak mati patut untuk jalan pak presiden itu aku tak kira lah orang tua itulah dengan hati diri pasal pak jalan aku tidak pakai sekali-kali orang tua pok aku tak boleh nak kira sakit dengan seorang perubahan hatinya malu kuruk nyamuk agak sebelum lalu kuat api yang bernyala-nyala sekali lagi tak boleh balik di hadapan dia pada masa ni ya.
Ini sapu dia puluk bukan gerak di hadapan aku. Penuh titik sejenak ujung jangki mata kena gelap pakai bucak pulih jati wahai orang tua. Jadi gini tadi tu. Aku mari hidup balok denganmu. Kerana aku mari ambil laju aku gadinlah juno yang kena ingat oleh papuk bisa marai sila. Kamu kena beri pada aku ini dan tidak berbeda dengan aku. Kalau mundur bagi ambil gadinlah juno aku beri lah orang tua pun. Buat kampung lagi aku duduk pergi dia bukti anak menatu aku. Pergilah pukul kocik duduk di pergilah ibu kocik. Kalau penjara itu wahai berlibat. Ajaklah gadinlah juno keluar di hadapan kami pada masa sekarang. Atau apa kau boleh buat. Pasti ibu keluar nyelok di sebentar pun gadinlah juno berlari-lari ke hadapan. Oh, masuk dua tapak yang digajul Allah. Air pasti tapak itu. Kalau begitu sebelah mana itu? Ame kotak negeri ayam doang tu. Ayam negeri ame kotak. Cuma nak kita balik dari negeri. Sebab raja nak tabah menjadi raja baru. Akan tu begitu monet. Pada mana raja duri sana? Membaliklah raja nak tinggal di negeri. Dengan dengar kabar katanya sudah tabah menjadi raja betul. Baliklah dengan gerak akhir nak balik kena kamu pada hari ini. Biarlah gerak ni dan ada sana tu. Kalau itu boleh tak begitu. Marilah kita jalan balik dari negeri. Selolah tulis tuan-tu boleh pasti ini bersama-sama. Antara tercik gadinlah jenuh. Orang tua pok dobok yang ambil ini raja juri Allah. Buat pakat orang di antara dua. Orang bijak laksana jaga-jaga perbangan sari jaga perwira jogi pan-pan kemakan pakaian. Tepuk balik dari negeri kepala dua. Yang kata tuan gadinlah jenuh. Siapa tu dalam negeri Kuala Dua bersama dengan orang tua pok. Di mulut wayak perkataan jajah ono tar serong. Oleh Allah baru bertanggung. Tak ekor bapuk jing tubuh dalam. Bapuk jing derdak dulu. Kehidupan dia duk cari kemakan Malaysia menjadi mana-mana menjadi akan si. Masuk hotel terbit hotel. Pelantara tidak terkira. Kulu bani hileban sawai sinar rulu sinar naik. Tulu jalan tangi tinggi. Kali lerah. Tulu ngok seperti malam masa belum kan.
pokok bunga putih. Masalah aku duduk jalan dari pagi sampai petang. Makin ni sikit apa pun tak jumpa dengan diri aku. Hari ini pelik sungguh. Aku pelik. Ada sepatah pokok ini, ada sekutu bunga di atas pokok. Segala-galanya tak ada benda ini semua dalam kata. Di seketika itu, Bapak tinggal tak keluar. Dia tengok aku tu bunga ada di atas pokok kita ke dia. Apalah bala tu dengan dia. Tak tahu apa maksud. Lebih baik sedikit waktu itu terdengarlah pula suara dari alam kekayangan surau nelayan. Berbunyilah suara itu berkata kepada Bapak Jing Derdak Gela. Hai Bapak Jing Derdak Gela. Itu kejadian daripada manusia. Tetapi itu tidak boleh benda itu. Mungkin lagi mengandalkan Nawan Agung Dewa Betara Guru. Dia Dewa Betara Guru lah berjatuh air penawar putih madu manis berdaya tela. Barulah mu tahu siapalah di dalam menjadi sekutu bunga itu. Apa ding Derdak Gela. Dengarlah perkataan dari alam negara kayaknya surau nelayan. Lalu diambil lagi pohon kayu beradu dengan sekutu bunga. Nak atas naik pula alam negara kayaknya surau nelayan mengadakan Nawan Agung Dewa Betara Guru pula. Wahai nenek Sasno Dewa Betara Guru. Abui Sabolah Tuan Amo dengan 10 kali lagi waktu. Datang ke pintu Natang Jabal Lewu mengadap aku peluk titik kena ujung jari lah Tuan Amo. Patik mengadap nenek kerana patik nak raya ada sekutu bunga di atas pokok. Di suatu patik sedang jalan cari makan. Patik dengarlah suara dari udara raya. Muat naiklah pokok kayu ini ke alam negara kekayaan surau nelayan. Sebabnya kata kejadian pokok kayu ini daripada manusia nenek. Betul ke tak nenek? Itu betul lah. Masa itu dia menjadi sekutu bunga. Aku capuk jatuh di atas pohon-pohon. Biarlah mari pokok kayu itu. Aku nak boleh diri dia biarlah pola boleh ada jamin dulu perboya muda. Kalau tu tak apalah nenek, ambillah pokok kayu ini. Biarlah kau tengok ayat ramai jaga dengan pola mak. Nawan Agung Dewa Betara Guru orang bujang laksana. Masa diletakkan oleh orang tua Pok Dago menjagakan dewa Kekmo 2 Kekmo 1 5 laksa di alam negara kekayaan surau nelayan. Orang nampak tengok mata tajam telinga tu gitu. Lalu diambil air sekinicik kaca telak setamen jiwa. Dia nak jadi lagi air perawat putih madu manis benang tengok. Dia nak boleh lagi raja soft dengan gelar lah. Wahai nenek, mu sudah boleh dah raja sakit. Sebelah mana pekerjaan kamu di bumi tanah semua Zaki Maya menjauhkan pada pekerjaan patik tak selesai nenek. Habis hari berkati hari, habis minggu berkati minggu, habis minggu berkati akan perbuatan tu jika dia lah jodoh ni kuat sungguh jaga perbuatan sehari.
patut naik dia kalau dari seperti bunga wai ni. Jadi sebalah mana rancangan mulai. Rajut kalau boleh patut nak ambil juga tertulis lagi. Kita ni kecil kadang laku no. Jadi gini laku no koyak. Baiklah musuh di bumi tanah masa kimanya mencokan patut. Dengan bapak jin terdak dulu. Terdak dulu ni hidup laku. Ada bagi kita bagi jadi bagi kalau bagi boleh. Kamu kira lah dengan dia. Aku tak tercampur berkerjaan. Kalau dah itu tak apalah nenek. Terima kasih sajalah nenek pati ucap budi baik nenek terkado di hati pati saya. Biarlah aku nak nenek lagi di situ Nathan Jabal Ewo. Ayo sok nenek. Dia berkata sang kawan aku dia tahu duduk ilai itu pada dia. Dia pernah pergi lagi dengan yang digerakkan bapuk ding dersak. Hai bapuk ding dersak. Ia aku ding dersak. Boleh kedok mu tolong aku. Tolong kau cara mana? Tolonglah bocah haru dalam negeri mak kacau kamu. Pergi taklid tengok ayuk ramai jaga dengan punama. Sekiranya mu tengok ada perempuan yang cantiknya tidak. Itulah terkeris-keris pelangi. Mu ambil mengebu. Mu amalilah kepada aku kerana aku nak jadi isteri. Kalau dah itu tak apalah. Wahai saudara. Pekerjaan ini pekerjaan kami juga. Marilah kita suruh semula mobil pek dan lemak sakit bayang menjauhkan pada. Okey, dua buat pakak masih termasuk kemas. Sakit semula mobil pek dan lemak sakit bayang menjauhkan pada. Masa kimanya mencokan pada jauh tidak lagi negeri mak ada siapa tak jauh dah tapi kalau kita pergi dengan yang begini boleh jadi orang kena sok kita kata orang penuh kalau kita sebelah mana ada sok kau dipilih aku nak tanya mu adakah mu hidup selama ni mu jadi mu banyak ilmu amat isyarat lagi dalam dada adakah apa-apa benda yang boleh buat aku boleh buat tapi aku tak boleh buat kau lain. Mungkin kalau mu nak juga kau perbuat apa-apa sekalipun mestinya apapun aku boleh buat. Tapi orang laju dia tu. Syarat bagaimana? Kalau aku buat jadi seekor naikro. Boleh kedok ikut cari negeri mak ada kamu. Kita lepas nanggung itu dulu pergi bocah. Boleh kita tu balik belakang. Kalau dah itu mana? Aku mengikutkan aja. Kalau nak buat aku nak tengok. Jadi belakang. Bapuk jing gerdak dulu. Okey, besok laksana jaga perempuan tadi. Okey, banyak itu dari. Ditepuk lagi pohon kiri. Tapi tak keluar pula. Dia digerakkan anak naga. Naga pula mana? Berai. Kejadian yang aku boleh buat saja satu. Kalau begitu kita lepaslah ular naga bono ini pergi mengejar dari negeri mak kata kamu. Tak apalah. Hai ular naga bono. Ular naga bono balik pada bapak ni. Mungkin ikut jalan dari negeri mak kata kamu. Apa kalau mau tengok orang perempuan yang sudah mau ambil buat lagi mai semua lah pada raja sok. Ular naga bono. Dia tak kata, tak berbunyi. Ngangguk-nganggukkan saja. Pukulkan ekor. Tengah lagi. Nak tujuh dan negeri mak ada sama. Timur lagi nak raya. Pengasuh di antara tiga pengasuh Said, pengasuh Woyo, pengasuh kamu.
Buat pakak orang di antara tiga terus lagi-lagi. Kata nak jalanlah tuju. Hari tu nak payah lawak terjalan pandai kerana duduk lagi buat tidak boleh pergi ke mana-mana. Kata lagak orang di antara tiga. Sikit jalan banyak lagi perahu lagi. Bertindak tengok pelok sarjana pat. Saya kau lah. Siapa lagi kau dah orang di antara tiga belah. Oh, ulah tak mesti ulah. Oh, ulah kapok. Saya punya ada beres. Oh, waktu kali buruk. Oh, mari ulah betul. Banyak dia boleh kecik ulah ni. Nak masuk ke mana ni? Kalau ni tu capai dulu, masuk dulu ni. Cepat dia dah. Tahu dia lah, pada kecik ada ni. Hei, nak dewan dulu. Mana tu? Penyelesaian kita umai serta. Itu waktu juga depan putih tak sama. Soalnya gelis dia mohon. Tanya saya pula tengok ikon ni. Ulah. Hiyo. Weh, ulah ni. Mula ikon mana dulu? Aku nak tuju dalam negeri mah raja sekamu. Aku nak pergi bunuh rakyat Saka mah raja sekamu. Aku tak tahu hidup. Sore pun aku tidak pernah hidup lagi di muka bumi ini. Kalau baca aku tak cukup dengan ni. Bukan ikut dia pun dia ni bakal api mah aku ni. Aku tak kira hidup ataupun mati kerana aku ni ikut ketok raja. Kalau mesti pun aku nak bunuh, aku nak makan. Aku nak makan orang di antara tiga orang ini. Nak makan mana tu? Aku nak makan ikut lah. Kau mana dulu pun? Bayar duduk cepat. Bayar duduk cepat, aku duduk belakang. Aku duduk kecil mana? Nak habis wakil tu? Aku makan dulu lah, mampu tu lah. Pulang balik tuan, lepas lagi tuan. Hai, pulang. Mu nama apa? Pulang nama. Kau ya aku nak tahu nama. Aku nama Ulak Irobono. Oh, Ulak Irobon. Rumah kita tu lain, tak serupa dengan Ulak. Tak boleh masuk dalam negeri raja aku. Kalau masuk ini aku bunuh, mampu bunuh kita aku. Yang dua warna. Jika ni Pak Asyamu bukanlah yang warna. Aku tak sih balik. Aku nak makan. Oh, nak. Baik, waktu orang lama itu mati. Ulang. Nak. Tahu nak tu pergi. Ulang kita tanya. Pergi. Iya. Tak ada nak tanya. Bendok dia nak mati ni. Nak tik kaki kau ni. Tik kaki ni. Tinuan. Duk asyollah tak tik kaki. Duk kelih kamu duk tik kepala dulu masih. Pandang dengan mata duduk sini Ustaz. Hidup lagu mana mak? Ikat ada. Ikat taruh pasal duduk macam ni. Supaya duduk mampu kita duduk tik dia ni. Saya kau olah nak kau mana?
Tengok pengasuh antara dua mulut gila lidah. Kalau kau lagi pengasuh di antara dua lah. Mengamuk nak masuk lagi mak rajot timbul lagi nak koyak di waktu itu mak rajot kamu ngetuh kepada orang tua rajot gebuk dia suruh tengoklah bagaimanalah anak dia kata mak rajot mereka putih duk belawai dulu tak ada klik-klik lagi dalam negeri apalah pada tu rajot takut tak dapat tahu kan sama kan kalau dapat lagi orang tua sekiranya banyak lagi tengok-tengok seperti malapa masuk apa binatang di hadapan aku hai akulah pola irobon aku mari karena aku nak ketik habis sekali rakyat lato mak rajos kamu ini siapa dia akulah perlu balik mak rajos kamu rajos nagaro kuala dua hai seekor bola mu janganlah pecah haru dari negeri raja aku sebab negeri raja aku barulah senelen mu pergilah kerana Allah boleh bantu masuk hotel terbit hotel tempat makanan itu banyak sangat mu pergilah tengah hari ini juga bola sekolah tengah perkataan raja tilai koyak pada diri dia tidak mengenalkan juga kangen mulut keluar api nyala-nyala kalau ketik lagi orang tua saya berlaku peristiwa terus pada kola-kola dah. Keluar api yang menyala-nyala berlawan dengan aku. Kalau nak cara ni negeri boleh buat untuk ambillah kulitnya. Baiklah aku lagi semua sakit. Oleh dua aja sini. Masa berlawan dengan seekor ular panahnya tu pada api yang menyala-nyala. Sebabkan pakaian semua balik semula mengarak ke rumah ada sama kita malam salah. Malam sama raja kamu timur lagi nak goyang tubuh tergelar berperi-seri pelangi masa duduk sama dengan bercik gadelak gino dalam anjuk istana ia tengok gadelak gino tak ada dalam negeri dia apalah bala tu dengan jotak baiklah nak keluar mengadap ayah sore di balabsa kaduh lorak sore ni seris nyawun dengan belakang yang muda lagi
Agak apa bagi yang beli pok, agak maaf tinggal beli bukan 5 rupanya. Aduh ni tertris lagi ananda. Ya pasti laju bro ayu. Kau anu ni mengada ayu ni di balapsa. Kue makan apa dalam standar ayu. Nanti makan air minum tidak alus sebedok kasar ayu ananda. Pasti mengada ayu. Mungkin nak royak kue minum dalam standar ayu. Pasti nak tanya ayu. Ayu nak royak. Suka apa dia anak tu? Mana orang nama kata nak jodoh? Pasal apa pun tanya kata nak jodoh? Pasal pasti kena dia. Orang itulah tangguhnya waktu lagi orang comel orang lawak. Comel sama comel lawak sama lawak yang kena bui dapat kahwin dengan dia. Aku tidak nak bui pada kata nak jodoh. Sebab kata nak jodoh ni orang bangku penjajak bangku penetik. Bini orang bini dia tu ni lani. Orang tu ni lani dia sung lah tinggal pok dia sekali punya begitu orang jahat. Ayah tidak boleh ni nak kahwin dengan dia ni. Buat balik Jepun tu. Kandung. Ayah tidak. Banyak dah makan. Kalau lagi mati bunuh lagi pati tu saya. Pati ayah royak dah begitu. Kalau ayah kata begitu ni kena turut lah ayah. Sebab ayah ni orang tua ayah pandang kelih nampak tengok mata tajam telinga tu. Dan duduk kira-kira bercara ni malam sah. Seri pelangi. Lepas sikit mata ayah dia. Kemahkan depan saya. Tinggal lagi di sana malam sana. Lagi keluar negeri. Nak cari lagi. Kecik kadel lah. Dia nak mah. Kadel kamu. Dah. Oyak gitu dia kata gitu, oyak gini kata gini, kita tak boleh bui kahwin dengan kecik kadel lah dunia. Hai, perlu balik kami. Keluarlah lagi anak istana. Kan ada pekerja yang besar kami nak bagi tahu kepada ibu. Perlu balik. Betul. Pekerjaan apa tu itu kita nak bagi pada patik. Patik tu paling mendengar. Pada begini boleh balik. Pergi pitahlah anak amor terteri pelangi. Dia tumbik dari kota lagi lalu dengar karena amor tak sibuk dia kahwin dengan tercik kadel nak jenuh. Boleh jadi dia tu sudah ditimbak kata kamu. Dia maklah dia bolehnya. Kalau boleh tu tengok balik boleh balik pagi. Karena amor puasa boleh pada tercik kadel nak jenuh. Tak apa tu, aku tidak terjenuh di atas batu di mana pati. Seorang pati tinggallah kereta kadel juri. Kemakan pakaian. Kau duduk lagi. Perjalanan dia yang digelakkan terteri pelangi. Aku tengok istana Nagara. Aku nak suruh cari apa aku gadis nak juno kata biarlah timur cari kelago kata. Karena aku nak pada gadis nak juno tak boleh nak duduk siang jadi malam-malam jadi ken asyik. Tapi aku ni kau perempuan apa lah boleh nak buat. Aku jalan pun jauh sangat tokoh pada aku selalu sih bukan Alex paling tak ada tua nak balik ke sini. Biarlah tak apalah boleh menundukkan diri aku. Di waktu itu saya keburu. Aku betul harap betul teristri pelangi pula. Saya keburunya gitu. Boleh kedok mutulun aku. Burung dia tak berkata sebab burung ini tak boleh nak berkata-kata. Aku kebelah aku kena lagi raja kamu. Sebab aku nak berjumpa dengan abang aku mak. Abang aku bertiga dia nak dengar. Seekor burung, pukul saya balik belakang. Suruhlah teristri lagi naik ke atas. Seekor burung buat lagi-lagi teristri lagi. Kau awallah lu dia guru dah lah.
Patik sembok kebok beli tuekku agak apa barang yang beli po maaf dengan berkali maaf kebok beli tuekku oh itu raja kebok tuekku patik juga po kedok dengan anak abang simak raja mereka putih patik tak jumpa tuek patik jalan di separuh jalan patik jumpa lah dengan seekor ular bisa sangat tuekku lidahnya kuat api yang menyala-nyala ular apa boleh balik kata dia ular iromor dia mari nak gigit lah apa yang racun li tuekku tak sinak tinggal siapa-siapa pun hidup di alam bumi kalau begitu sebelah mana patik berlaku peristiwa dengan dia patik masuk dekat dia tuekku panahnya kepada dia seperti api yang menyala-nyala tak pernah ini dah ada patik tuekku lalu itulah patik hulu menghadap tuekku di barat oleh sungguh apa ni kalah dari situ biarlah kami sendiri nak kita pengasuh jana buat pengasuh pondok lawet pada luar jana pada habis lagi ada yang luka ada yang patah ada yang sakit buat kita tu oleh sungguh ilah sebabuk timbul sebabuk ilah sebasar timbul lagi sebasar apalah malam lagi kuala dua nak jadi selaku demi beralihlah dari situ orang tu apa beralihlah dari situ mak raja sekarang tinggallah kata ulu balik goyang bagi kepada dia kata seekor bola masuk ngamuk artinya panah perutnya murid nak kelis diri yang ni belakang ular irobot kemakan pakai tepuk lagi kerana pen ular irobot luar kata Nagobon. Aku ulah Nagobon. Ini siapa dia? Akulah mak raja Selangor Kutai Negara Kuala. Hari ini ulah aku nak tanya kejadian daripada mana di tuan kamu. Itu menjadi tanya mak raja Selangor. Aku mari ni buat ketok raja aku suruh menggigit tapi kira orang lagi Kuala Dua. Biarlah mati tak tinggal seorang abu lain lagi. Mak raja Selangor mana mendengar perkataan saya ke ular pada diri. Mukanya merah seperti sago di benda dah boleh pelik seperti ular keluarkan besok makan pakai. Nak jujur lagi saya ke ular tu hadapan dia benar. Selaku perbuatan seekor pun tak mengapalah seekor ular mati aku tidak mati tertakut pada aku mati baik lagi yang lagi aku berkorban nyawa kerana nak melawan seekor ular aku ni mah raja Selangor raja negara Kuala Dua orang tak tahu lagi pada Tugu Tempat mah raja Selangor disetok lagi sebelum jadi
telaga anak panah kedua anak panah dorong tidak panah lagi seekor ular dia lah aku lagi pada musim dan anak panah kedua anak panah sak dorong aku tahu sen asamu belum ke tiga lapis dah teman kau dulu ulah sawah kita pastako nama tali banyak kita nama mata tahu nyembuh nama raja hari ini aku nak minta membunuh lah seekor ular kepada Al-Benala lah. Ayo mai nak mujasa. Mampu lagi dekatku. Panas ngerti. Mai nak tik lagi. Buat tentu. Tik benar. Tu dia. Juga yang dia. Saya lagi ada. Bagi wengo. Bagi. Oh, ni lah awal mak ni. Iman. Mai dah ke? Oh, ya cepat kau. Oh, memang tu nak hula. Oh, tahu. Cuk lagi. Menatai ni bukan berharga ni. Tak okey nak ni kami dua tiga ekor mak dia ni kami aku. Kau ni yang panah ni. Ada mata apa tahu. Oh ya, dah bunuh muncul Tengah dia baca pakai tu nak kita nak apa ni. Mana aja perlu itu kan? Mana aja perlu itu. Mudah itu. Bukannya. Enggak boleh lagi mak. Lu kita ni gaya. Mah raja kamu panah dengan anak panah kali waktu anak panah tak dorong. Sila kayu itu sembilan kau seekor dah mati lah kalau anak panah kali waktu tak dorong. Timur lagi nak gaya. Papuk jing derdak dulu. Dua ni raja sok. Tengok ulama pun pada waktu sarjana pada kemakan pakaian sepuh lagi kan apa mak raja kamu dari negara keluar. Yo aku nalah mak raja kamu. Ni bapuk ni mari di mana pun lo. Aku mari kerana aku nak tolong raja sok juhe. Dia kata anakmu radilah jono curi ambil tunai dia tertulis Sri Pelangi. Mari sore Sri Pelangi, mari dua Sri Pelangi. Aku tak tahu maksud dia sebenarnya. Hai tubuh badan tuan amal siapalah nama. Akulah anak jin terletak dulu. Bapuk jin terletak selalu. Papuk ni gedak dulu. Dia hari ni gedak dulu. Aku nak kita lah kepada negeri aku ambil tu katanya berkibar-kibar berlipat ke adik. Baik pun baliklah ke dalam Allah. Kalau baik tanggung-tanggung semakin lemu. Aku ni mah raja sekamu tak sepatut manis dengan bangun dok nak pelawai dengan orang sebab aku ni raja yang besar lain-lain. Kayak bandar penuh dalam negeri klik dah. Aku tidak klik mah raja sekamu. Selagi aku tak dapat ambil tertulis Sri Pelangi sungguh pada raja sok. Tertulis Sri Pelangi tak ada hutangnya anak aku. Kalau mu tak beri makanya sama hari ni boleh kelih. Kau tahu tak pasal kau ada siapa cerita anak berani.
Tapi diri sendiri pun nak ingat gitu. Kalau tak silap pun kali baik, kalau silap kan kali main angin. Berkabullah otak kita dalam kepala lemuk dan dalam tulang dah. Siaplah kalau begitu alim nanti. Aku sudah siap dia dan kalau mak bangga nak uji batu yang saja. Mak kata sama dia tak bekas siap tak problem. Kocok pasang angin menjadikan mempam perang. Temu lagi tidak perlu berlaku peristiwa pada yang benar lagi. Lawe kepada tema lagi nak banyak seekor burung dua orang terperistiwa. Dekelihlah saya bisa kerja itulah bercikap dia nak jenuh anak mak raja kamu raja nang karo kuala. Pokok saya terbaik tu karena pada cikap dia nak jenuh dengan segala. Yo benarlah pasti apa? Pasapo yang mustapa ke istana bangsa negara yang terakhir. Pasti tali nak duduk apa? Itu tak boleh nak tidur makan, tak boleh nak makan duduk ingat pada abang adik nak duduk. Hari ini abang kena kahwin dengan pasti. Abang kena kahwin dengan pasti. Ada kok aku berlagak cukup terus lagi. Nak kahwin itu boleh, bukan tidak boleh. Tapi buat masa pada masa sekarang ini, negeri ayah menjadi puncak kaki lagi. Mari seekor ular, mari bapak ni aku dengar kabar yang aku duduk belawai lagi pada luar. Mana-manalah tertulis di langit kalau nak pun seekor bapak ni. Boleh juga abang-abang nak dulu. Tapi abang-abang nak dulu kena janji dengan pasti. Janji apa? Jadi kalau pati koyak benda tu abang kena kahwin dengan pati. Kalau bunuh mati ini kena kahwin ini apa? Tak nampak tertulis di lain. Kamu masuk ke dalam istana lah dulu. Buat sementara waktu. Aku nak tanya mu. Sekiranya aku nak bunuh bapak ni. Anak kata apa yang boleh mati diri dia? Inilah apa yang ada lah dulu. Apa ada bondo bukan? Pernah ada bondo. Apa kitunya lah masuk sanggup bondo apa? Pergi bunuhlah kalau si pergapati perdana. Mami ada bayi pun mati lah dulu. Ada kata kita masuk sanggup. Tak ngapa lagi. Masuklah dulu dalam anjur istana. Apa kalau selesai pekerjaan dalam negeri, kita kahwinlah di waktu dia pergi berumah dekat nenek polisi. Kalau masuk tak apa lah, berilah pasti perlu pada waktu sekarang buat apa-apa. Ketika dia nak juga dengar lah. Tertulis di pelangi royak kau itu pada diri dia. Dengan kemakan pakaian. Dan lagi, nak dapat lagi ayah dah. Saya tengok baiklah, saya kena pandai.
apa kata pen ayat tengah pada kolabol. Ni tahu tu ni ayat tu gaduh dengan bapak di terdak selu. Patut tahu tu lebih Korea ayat. Pas bala mana ayat. Boleh kita ayat bunuh dia. Tidak boleh. Jing bukan sebagai jing. Hidup laksana jaga-jaga perbuannya saya jaga pemilu jogi pan kuasa sebab timbutan memang tu. Kalau begitu, pati neroyak usia kepadanya. Usia puan. Mengikut daripada tertulis Sri Pelangi. Tertulis Sri Pelangi mari di mana pula ni? Dia mari dari negeri ayah. Mari dengan seekor burung berdosa. Dia kata dia nak kahwin dengan Patik. Tapi Patik dia nak kahwin lagi dengan dia. Sebab lagi susah lagi ayah. Dia lagi anak tu. Dia royak kepada Patik. Dia katakan nak bunuhlah Jing ataupun Mami. Kena guna macam sanggu bondo. Inilah macam sanggu bondo. Barulah mati Jing itu ayah. Kalau dah kita tak ngapur lagi. Mah kata kamu. Enggak lagi masuk dengan di istana. Inilah macam sanggu. Terisi dari ini. Apa lagi yang macam sanggu. Kalau betul lah kata Edward Sri Pelangi itu betul lah kata. Ayah nak boleh lagi kepada luar sarjana pada ada. Tepuk dah bagai benar ni. Ketika dia nak tinggal lah. Maka dia kamu ayah dia banyak begitu kepada dia. Tinggal lagi ayah saya. Tunggu lagi tinggalkan ayah. Tinggallah berkata kata pemacak sanggup ini boleh membunuh seekor jing ataupun Patik. Beranda mame dan bayi. Saya tak lagi pemacak sanggup. Sekali lagi kita boleh luar sarjana pada. Kalau kita petik bonus boleh jadi ngebok lah sabar istana malam. Pekerja emosi tersada dengan pada luar kerjaan pada. Biarlah aku nak patah balik semula dalam negeri. Nak kira ngajak nato yang balik. Perlu balik yang mah ngajak kamu bila dah bunuh. Ngajak sok juhai mati dok pada luar kerjaan pada. Begitu juga seekor bapak di berdak perlu mati dok juga. Aku nak bermacam sanggup terkristi dewi. Paling belakang tinggallah orang mati juga pada luar kerjaan pada. Balik lain lagi dengan orang yang di pulau. Om boleh jalan mau fikir. Boleh mau jalan. Boleh mau fikir. Fikir
jelas kamu jelas balik sapa dalam istan. Timu lagi lo goyak di suatu mak raja lu meko putih. So mak raja lu meke. Duk lawe dua kata dulu jika bapak ni sama rek gila. Mak raja lu meko putih. Pasal tak sakit. Apa kalau cukup dah masuk 7 hari 7 malam. Mak raja lu meko putih kena semula air lu jatuh. Tengah selesai motor. Tekah bangun boleh tengah segera dengan hari. Masa duduk lawe dengan dia waktu dulu silap kayu itu komel aku kena puncak tu di sebuah gunung Saren Al. Hari ini aku sudah sadar diri aku semula. Baik aku nak klik lagi, akhirnya aku nak tengok Apollo yang berlaku lagi di waktu ini. Maka dia mereka putih orang bongok, orang lelaki, orang nolak, orang semua kemakan pakai lopak dengan saya lopak. Satu aku nenek aku sudah tersadok kerja. Sadok tu musuh mulia aku nak tengok pada hari ini. Kalau gitu aku jumpa mata tu dengan ayah aku mak kajian mereka putih. Dia janji bila-bila dan klik kerawik kalau mantu. Biarlah aku nak balik semula dan rambut kalau main tuju. Bersama dengan bodoh aku terklik mak kajian mereka. Anak mak kajian mereka putih. Kata dia boleh jadi tersadok pekerjaan di bumi lepas. Kemakan pakaian tuju pula kalau main tuju. Kita main cerita lain pula minggu depan. Sekian sama pada. Baru aku masuk sekali ni. Okey, jom.